boleh simpan sebagai simpan dana. Dan bukan orang kata simpan nak buat apa. Tapi bila kita memerlukan, emas lah yang membantu kita dalam simpanan kita sendiri. Kadang-kadang dia kata, saya simpan dalam wang tunai. Tapi sedar tak sedar Kak Arya hujung bulan habis juga. Hujung tahun habis juga. Mana simpanan saya ni? Kak Arya kata gitu kan. So, betul. Penyakit tu memang berlaku. Kebocoran yang duit yang kita kata nak simpan. Ada je kita perlukan. Tapi ada juga yang cakap alhamdulillah dapat makan pun alhamdulillah. Sebab masing-masing situasi tak sama. Jadi kita raikan situasi sahabat-sahabat Arya. Cuma barangkali ada sahabat yang dah lama-lama memandang ni, dah memandang lama-lama. Orang design. Nak juga daftar ahli. Nak juga tahu ilmu emas, nak juga tahu macam mana emas ni dijadikan satu pelaburan untuk macam yang Tuan Azizi share tadi, untuk membantu memendekkan masa-masa loan dan sebagainya.